Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazo ya guys ya. Hari ini kita akan bermaksud yang bertajuk My Restaurant lagi ya guys ya. Okay, hari ini tujuan video ini adalah untuk menghiasi restoran saya lah. Okay. Kalau boleh tengok restoran saya ni macam biasa je. Okay. Malay foodie, walaupun makanannya bukan makanan Melayu. Okay. Dia bukan makanan Melayu lah, dia makanan Malaysia macam tu lah. Walaupun banyak dah negara pakai makanan sama macam contoh burger. Dia ada burger Amerika, burger style Malay punya macam tu lah. Okay. Sekarang saya akan susun ya untuk restoran saya ni. Let's go guys. Let's go to the go. Okay, saya akan susun kursi dulu sebab this is important. Aduh, hilang ingatan pula dia ni. Macam mana saya susun ni? Okay, kat sini. Ini makan modal juga. Kita susun macam ni. Okay, dah cantik lah. I think this is perfect. Okay, kat situ satu lagi geng. Sini. Aduh, tak nampak. Okay, kata kat sini geng. Kita letak. Sini satu lagi kita letak geng. Okay. Satu lagi. Okay, mantap. Ke sini geng. Okay. Kita letak juga ke sini geng. Okay, kita letak. Kita letak lagi geng. Kita letak lagi. Cepatkan bayar. Okay, ini belum siap sebenarnya. Tapi yes, ini memang bukan salah satu dalam. Aduh, ignore. Aduh, terletak kat situ pula dah. Insan, habis. Insan. Okay, banyak benda ni nak kena buat ni. Sekejap. Okay. I think this is good. Okay, sini ada lagi geng. Weh, ni tak sempat nak hias, nak dah habis lah duit ni. Biar betik. Esok kau cuti tak? Saya rasa tak tahulah. Tak tahu kanak-kanak cuti ke tak esok geng, saya tak tahu. Saya rasa budak sekolah cuti seminggu sebab adik saya tak balik ni. Okay, just kita letak macam ni geng. Just like this, and more. Here. Duhai. Very much lah. Kita letak kat sini lagi, okay. Aduh. Politate, ustaz. Okay, kita susun betul-betul geng. Walaupun dekat dengan tandas, bayangkan. Dekat dengan tandas geng, bayangkan tempat makan ni. Aduh, ini guna santan. Guna pelaris ni rasanya. Bukan saya lah, kedai lain. Wih, susahnya jalan kat sini. Ini jarak jauh betul ni. Buat makan dengan tempat itu dia geng. Buat makan dengan tempat serve dia. Apa jauh nak order ni, jalan dia ni. Kita kat situ geng. Ke sini. Ada tak boleh letak. Tak nampak ni geng. Kita ke sini. Mantap, ketat. Untuk ketat betik. Masuk ke sini. And then here, last thing, ni lah last hasilnya. Okay, mantap. Yes, I think that's it. Mantap. Dengan tambah lampu je. Okay, kita akan hiasi dengan lampu je. Ni banyak mampu lampu geng. Kita letak kat sini. Wish, biar betik. Letak lampu geng. Letak lampu lagi geng. Oh my god. Stay gelap geng.
Tak lampu pun mesti gelap. Bayangkan. Punya kedai lah ni. Macam mana nak beli bonbon rooftop beli guys ya. I don't know lah. Okay, kita ke sini. Mantap. I think that's perfect place. Dah mantap geng. Okay, gua nampak ini memang buruk geng. Gua nampak. Nah, jadi saya akan buat ini dulu geng. Untuk selesaikan ini, kita akan menggunakan apa? Decoration, bukan? Decoration guys ya. Okay. Bukan build. Doors, walls yang ni. Okay. Kita akan menggunakan cara main geng sebab nampak premium dah sangat handsome ya. Okay, like that. I think it's good. Lepas tu kita pakai ni dengan apa ni? Cuba Dia kenapa tak letak ni? Dah letak lah tu. Okay. Okay, ni kayu. Is that cool? So freaking cool. Saya akan menggunakan I think this is very not good lah. Not here, but I think here. Okay, wood wall. Okay, kita sambung ke sini kah? Tapi kita nak letak sesuatu yang kat sini. Cuba cari benda untuk diletakkan. Metal wall. Okay, baiklah, metal wall. Kita tengok geng. I think this good. Dah lah. Nampak macam buruk je geng. Okay, tak apalah. Setel balik geng. Okay, dari sini nampak cantik lah. Itu masuk di ni masalahnya geng. Saya feel lagi, what's this? 35 merobak. What's that mean? Kita akan cari titik tengah dia geng. Yang itu kita harus membeli floor. Kita akan beli floor geng. Floor kita beli yang ni. Dia sama geng. Okay, yes sir. Okay, ni kita akan cari titik tengah dia geng. Okay, I think here titik tengah dia geng. Yeah, okay, mantap. Titik tengah dia untuk jadikan pintu ya. Pintu. Okay, terlalu banyak pelanggan ni tempat saya ni. Pakai pelaris ke? Macam mana saya nak tutup kedai ni? Staff, mana nampak staff saya geng? Ada tambah baru geng. Aduh, hai. Saya akan buat sesuatu ni. Kick R, mantap. Sebab saya memang tak butuh lah dia orang ni. Jadi saya akan close restaurant and kick R. Okay, mantap. Kerja saya ni saya akan ambil ini. Store dulu geng. Jangan buang sebab ini mahal. Store. Saya rasa tandas tak elok lah tak situ geng. Kan? Tapi saya tak tahu nak letak mana. Aduh, hai. Hell. Okay. Dapur letak mana sini Dapur mungkin letak kat sini Aku letak macam pendinding macam tu. Okay, good. I think that's good idea. Tapi tak, ni lantai ni kena tukar. Kalau nak tukar. Okay, kita cari yang ada cooking floor. Oh hell no. Pakai je lah floor ni geng, tapi tukar warna. Paint. Terus untuk memasak. Okay, ni macam cantik juga geng. Warna oranye geng. Okay. Ni telur oranye. Macam ni geng, ni cantik geng. Okay. Sini tempat masak dia geng. Dan ini saya akan store dulu. Store dulu pakai semua ni geng kat tepi-tepi ni. Store dulu buat masa ni geng. Kita akan store.
Walaupun belum max lagi, saya belum upgrade max sampai third floor. Tapi tak apa geng, macam ni pun dah masa macam ish, dah besar betul dah ni. Okay, aduh, store. Okay, mantap. Sini akan jadi tempat pemasak geng. Kita akan tarik pelanggan dengan menunjukkan kalau kita pandai memasak. Okay. Kita akan letak beberapa seperti decoration mungkin ya. Decoration tak. Roof. What's this? Batu ni. Dia tinggi lagi. Overhead. What's this? Manual mode. What's this? Dia boleh tarik macam tu sampai ke dunia sebelah. Mantap lah. Cuba cari yang mantap. Hari yang mantap. Aduh, salah. Okay, tak sini geng. Why? Bruh. Pusing. Udah betul tadi. Macam tu geng. Macam ni ke? Okay lah. Roof generator plastic. Confirm. Okay. Mantap. Tepin lah. Roof dia warna hitam lah. Warna hitam. Mana tak cantik warna hitam. Warna kemelayu-layuan warna apa Warna kemelayu-melayuan tak ada kot. Warna kuning. Tak nak. Tak cantik. Warna pink pula kan. Warna putih. Tak cantik juga. Warna hitam premium. Okay. I think I like this. Okay. Sini tu warna hitam. Hell fucking no. Warna hitam. Tembak. Wih, anjas. Keren. Okay. Macam ni korang nampak geng. Structure dia. Okay, yang lantai ni. Bukan lantai ni okey lah. Cuma ni macam mana saya nak buat dinding ni. Window, floor, doors, walls. Apa punya wall ni? Wish ni wall apa macam ni? Wih, padu ni punya wall ni. Okay, kita letak macam ni geng. Wih, lokal padu ni geng. Padu tak kedu-kedu. Fucking yeah. Okay, letak macam ni. Wish. Ni kepaduan apa ni geng? Okay. Warna dia dah okey rasanya. Kita nak black and white lah. Style black and white geng. Ni cantik lah. And then what's this? Dia tukar height. Ni yang saya nak ni. Setinggi saya. Okey dah ni. Tak boleh tempat ni besar geng. Jadi kita nak tinggi sikit. Okey, macam ni. Hell yeah. Okay, like this. Mantap. Ini berarti geng. Pengchefan Nandos. Okay. Right here. Mantap. Sini kita letak juga geng. Yeah. I think that's right. I will talk here. Okay, good. Nice. Atas ni pun saya nak letak juga geng. Tak boleh letak atas ni. Ya udahlah. Kita akan mempaintkan dia warna putih mungkin ya. Putih juga. Okey, mantap. Lepas tu kita akan paint ni pula. Kenapa ni hilang pula? Saya store. Aduh. Jangan store kan dia. Cepatkan bayar. Paint. Saya tahu black and white. Okey, mantap. Kenapa dia semakin rendah pula ni? Macam pelik ni. Oh my god. Hell nah. Buruk pula nampaknya. Kan nampak buruk je.
Dah start yang tadi dah okey kot. Start yang tadi kan. Macam mana saya nak ambil? Okay. Kita store balik, kita ambil balik, kita letak balik kan. Tak boleh, tak jadi lah. Sudah. Wish, okey juga coklat hitam ni. Ui, jadi. Coklat hitam jadi. Jadi coklat hitam ni. Coklat hitam warna yang tidak disangka-sangka coklat hitam. Hari ni yang mantap. Tengok. Aduh, sedap. Warna coklat. Lah. Kenapa macam lain jadi? Oh, terbalik rupanya. Oh, patutlah. No. How can this be? Macam mana benda ni boleh terbalik pula? Warna hitam terus ni, bayangkan. Ini tak estetik lah. Warna ni okey lah. Kan? Oh, memang macam ni. Okey, tak apalah. Biarkan je. Okey. Hari yang mantap ni, buat jauh putih susu. Okey. Sini dah jadi geng, tapi tak tahu lah. Okey, di sini je macam kurang lah kat sini. Pintu masuk kenapa ada betis sejuk kat sini ni? Aduh. Kita move lah. Tak kat dalam geng. Okey, tak kat situ bijak. Okey. Walls, door, floor. Saya nak buat entry-nya kat sini geng. Pintunya dekat sini. Sebab luar ni saya letak perhiasan geng. Macam perhiasan macam tu geng. Okay. Saya akan buat letak walls kat luar sini. Macam mana? Okay, let's go. Like this. Okay, I like it. Okay, that's nice. What's this? Ada yang bagus. Apa hal ni? Don't watch this. Don't go. Your emotion. What's this? Tak masuk Oh. Macam gitu. Oh, bagus juga ni tak benda ni. Conclusion found. What's that mean? Aduh, store je lah. Faedah benda ni. Hari yang mantap ni. Aduh, sedap. Cari pintu jap. Cari pintu doors. Cari doors yang paling mewah. Ush, ini doors apa ni? Ini pintu masa depan ni. Pintu masa depan ni, biar betik kan? Aduh, hai. Pintu masa depan dah pula. Kita ni okey lah. Kan? Nampak macam tak bergaya sangat, jadi terletak je. Nice. Okay, I think kenapa macam pelik je. Terendah je kan. Entahlah, macam rendah geng. Okay lah ni, masuk sini. Masuk sini geng. Okay, I think this is good. I think good. Lepas tu kita letak lantai pula geng. Oh my god, lantai, walls, door, floor. Okay, floor kita akan letak yang paling mahal. Ni apa, water ke? Yang benda ni manual. Okay. Aduh. Okay, mantap. Aduh. Suka-suka dia. Jadi macam ni geng. Sekejap, cancel. Pasang balik. Tak biasa yang pakai manual ni geng. Okay. Okay, nice. Tekan pangkah dah pula. Aduh, batak betul lah. Batak betul. Sekejap. Sorry guys. Saya bukan sengaja. Bukan cakap saya sengaja.
Okay, good, nice. Alright. Okay, mantap. I like it. Tapi macam tak cantik tu. Yang ni ni. Sebab dinding itu geng. Dinding set. Sebab dinding itu geng. Saya harus membeli dinding kayu ya. Which is that? Dinding kayu. Kita harus beli geng. Walls kayu. Okay ni. Okay. I think it is good. Okay, lawan macam ni kan. Okay, mantap. Hari yang mantap. Aduh, sedap. Oh my god. Modern opponent glass. Jika sama simetri, okay. Oh my god. Oh, I like it. Oh, nice, suka. Ush, dia betul metal ni, cok. Aduh, dia betul metal ni. Aduh, suka dia. Jadi kita akan letak sedikit pangkal yang dekorasi kat luar ni. Decoration, where the decoration? Electronic card, battery sign. How can this be? Decoration. Hey, wait. Outdoor. Aduh. Stair mungkin ya. Bukan stair. Mana pagar sih, lupa ni. More. Nih. Fence. Okay. Oh, nice. Oh, like this. Panel glass. Oh my god. Bruh. Oh, macam tu geng. Lepas tu lepas tu apa geng? Pillars. Pijak geng, pillars. Oh my god, pillars geng. Okay, kita beli pillars. Oh, I like it. Oh, nice, suka. Pillars geng. Okay, nice. Lepas tu kita beli roof ya, roof. Yang ini sudah tentu. Okay. Manual pula dah dibuat geng. Okay, oh. Okay, right. Kenapa berlebih sikit ni? Aduh, cantik pula dah. Sel. Tak boleh geng. Manual. Okay, kita buat manual geng. Don't worry. Pergi ke tanah pula dah. Yalah. Oh, macam tu. Dah nampak lah. Geng. Okay. Okay, masuk ke dalam ni. Okay, dah nampak sikit geng. Okay, mantap. Right. Nice juga. Apa tembus macam ni pula ni? Oh my god. Sama macam tadi je ni. Pasal macam lebih sikit ni. Kenapa dia belak ni geng? Oh, hell no fucking hell. Dia belak ni pula. Jangan boleh. Tak payah pakai ni lah. Naruh habis. Roof kita pakai yang cantik sikit. Yang ni. Manual. Okay, cuba siap. Oh my god. Oh yeah. Okay, right. Right there. Okay. I like that. I like. Kita kena paint. Warna hitam. Ni hitam geng. Oh, nice. Suka. Ini coklat cantik geng. Coklat cantik sebenarnya geng. Okay, kita letak coklat Coklat ini. Aduh, ini pun tekan coklat pula dah. Ini kita menukar kakinya menjadi hitam. Wish. Dua jadi hitam terus. Jadi bangduk. Oh, maksud saya. Oh my god.
Okey lah macam ni. Wish. Shit. Aduh. Alah, suka-suka dia lah. Okay, dah nampak dah dari sisi ni, geng. Dari sisi sini, kau boleh masuk. Lepas tu kau nampak tempat saya berniaga. Wish, kenapa lantai dia macam ni pula ni? Aduh, dia mula ada lantai ni. Dia mula buat hal. Kita beli lantai lain lah. Kita beli lantai yang... Ni lantai apa ni? Glass no lah. Konkrit. Okey dah, konkrit pun konkrit lah, geng. Okey, konkrit. Oh, mantap, geng. Tapi ke dalam-dalam. Tapi kat dalam ni nak tema lain pula. Menu. Nak buat menu lain. Tak menu jadi macam tadi. Okay, like that. Okay. Wih, kenapa ke situ pula nya? Waduh. Mana konkrit tadi? Aduh, susahnya. Okay, nice. Perfect. Dah perfect lah. Okay, mantap. Sini pak masuk. Wish, belakang ni auto warna lain. Auto tema lah. Kat luar warna lain, kat dalam. Kalau kat dalam warna lain pula. Oh, hell fucking yeah. Jangan cik. Oh, kat sini je kurang. Walls. Kita akan ambil yang kayu, lepas tu Bruh. like this. And paint. Ni kita buat macam ni. Paint. Warna coklat, geng. Paint. Okay, mantap. Warna coklat, geng. Sebab saya ubah, geng. Biar tak geletak aku. Okay, nice. Kita beli roof satu lagi, geng. Kita beli roof. Yang ni. Manual. Pakai bayar. Boleh buat height lagi ni. Macam gitu nah. Kita buat kecil je lah. Macam tadi, geng. Macam mana? Okay, right. Okay, kita akan bertukar warna kepada warna apa yang cantik, Warna hitam lah. Warna hitam, lepas tu warna coklat. Coklat ke? Macam tak kena pula. Okay lah. Macam ni pun dah okay, geng. Oh, tu pula dia. Oh my god. Okay, kat sini saya akan letak tempat chef ya, tempat chef. Jadi saya akan letak warna saya, geng. Mana yang bag bagus? Oh, tu faster, geng. Ni faster. Kita akan letak, geng. Kita akan letak kat sini. Okay. Kita balik je ni. Aduh, pusing balik. Move. Okay, nice. Move like this. And then where the apa lah tadi. Okay, letak kat sini ya. Ni kita letak kat sini, geng. Okay. Good. Basic kitchen corner no. Ni. Kita berdari ni, geng.
Ini kita letak kat sini ya. Kitchen Bruh. corner. Yes, I like it. Oh, nice, suka. Ya, entah lah suka dia itu. Apa lagi? Lagi, geng. Nah, setelah lagi kita letak di sini, geng. Ish. Seperti, geng. Okey, ni. Jangan lupa ya, letak papan tanda, geng. Untuk melihatkan kedai Nazos. Dinar. Suka. Nice, suka. Jangan lupa, geng. Unlock. Mana saya dapat itu? Kasi tak unlock lagi. Saya sudah unlock dah. Tak ada, geng. Apalah. Macam belak je ni. Okey, macam tu lah. Okey, ini mantap. Kalau masuk dalam ni jadi macam ni pula kan. Ini khas untuk letak bahan batu kat sini, geng. Kalau korang suka style-style batu, duduk kat sini. Ni style-style ke kayu-kayuan ya. Okey, saya akan cari yang kayu ni untuk floor. Yang mana ni? Cuba tak ingat, geng. Betul ke ni? Betul lah. Kita buat manual mode. Okey. Masuk sini. Masuk ke sini. Lepas tu masuk ke sini, geng. Okey, lepas tu masuk ke sini. Okey, perfect. Okey, mantap. Kita masuk, geng. Kita masuk ke kayu-kayuan. Memang masuk tu memang macam ni. Wish, perfect place. This so freaking pack place. Macam tu, geng. Orang masuk je. Kerennya tempat ini. Wow, sangat estetik. Ada tempat chefnya. Cuba kita buka kedai pula, geng. Restoran, open restoran. Okay, walaupun tak letak bumbung, memang style macam ni, geng. Kau masuk je tempat bumbung. Bayangkan. Okay, kat sini tandas. Sudah memang dah letak dah, masuk offline, geng. Okay, ni kedai. Kita buka, geng. Customer kerja saya je lambat. Okay. Okay, guys, saya rasa sampai sini saja video kita hari ini. Kalau kau suka, jangan lupa like, comment dan subscribe, guys. See you next time. Bye bye.